Bagi pemenang yang pertama kita akan umumkan, tahniah diucapkan kepada Puan Nur Aziah binti Jaafar. Tahniah diucapkan kepada Puan Nur Aziah binti Jaafar yang pastinya berbaloi dengan kesetiaan menerusi sembang-sembang Medsos Salam Baitullah 2024. Memenangi pakej penuh umrah ya. Alhamdulillah rezeki. Alhamdulillah. Itu dia pemenang kuis terkumpul sembang-sembang Medsos Salam Baitullah 2024. Terus kekal di atas pentas. Ya. Kita umumkan pemenang yang seterusnya bagi hadiah kuis terkumpul sembang-sembang Medsos Salam Baitullah 2024. Siapakah pemenangnya ni? Anwar bin Muhammad. Tahniah diucapkan kepada Encik Anwar bin Muhammad yang juga memenangi hadiah pakej penuh umrah bagi kuis terkumpul sembang-sembang Medsos Salam Baitullah bagi edisi tahun ini. Saya dah tahu Ismail, kalau bagi saya memang sebab dapat menang pakej penuh umrah, rezeki ya. Kita berikan tepukan sekali lagi. Dan kita umumkan 3 yang terbaik. Ya. Yang setia menerusi sembang-sembang Medsos dan nama yang ketiga ni, Ismail. Ya, dan pemenang seterusnya bagi hadiah kuis terkumpul sembang-sembang Medsos Salam Baitullah 2024. Tuan-tuan dan puan-puan, berikan tepukan yang paling gemuruh buat Encik Azril Ahmad. Ini dia Encik Azril Ahmad. Senyuman kegembiraan ya. Dan pasti hiburan juga teruja kerana turut memenangi pakej penuh umrah. Alhamdulillah. Sekali lagi tahniah diucapkan. Tahniah diucapkan kepada kesemua pemenang. Ayo kita berikan ruangan ini untuk merakamkan momen kenangan bersama dengan para pemenang dan juga tetamu-tetamu kenamaan kita. Tahniah kepada Puan Nur Aziah binti Jaafar, Encik Anwar bin Muhammad dan juga Encik Azril Ahmad atas kemenangan ini bagi sembang-sembang Medsos Salam Baitullah 2024. Ya, dipohon juga